Ya, kamu tu YouTube channel Alif Haikal. Yes. So, hari ni konten apa aku nak buat? Aku nak buat macam apa? Biodata perkenalan diri aku. Okay, kita mulakan dengan mana dapat gelaran kuda. So, gelaran kuda ni dia bukan setakat daripada aku dapat daripada orang. Aku macam apa? Ia memang dengar daripada orang. Cuma aku meyakinkan diri aku macam aku nak selesakan nama diri aku tu. So, dan nama tu dia sebenar-benarnya asal daripada kawan aku online. Dia cakap, kau naik kuda apa semua. Kau naik kuda. Dia macam apa kata, dia berinteraksi tapi dia panggil kita dengan gelaran, bukan atas nama kita apa semua. Aku tak overthinking. Aku fikir macam dia sedang mengusik aku, dia menyekat aku lah. So, gelaran kuda ni sebenarnya memang aku nak. Dalam circle aku semua ada gelaran dia masing-masing. Macam Syamil dia ada gelaran dia, Ipan ada gelaran dia. So dalam gambar ni memang ada salah seorang, bukan salah seorang tapi semua ada gelaran-gelaran dia. Tapi gelaran tu aku ambil daripada gelaran tahun-tahun lepas. Maksudnya aku tak letak dia orang punya gelaran ni. Macam aku gelaran aku daripada 2022 sampai 2026 gelaran aku bertukar-tukar. Daripada Alif Varianson, Alif Hakim, dia macam-macam aku lupa dah. Dia macam apa? Dia panggil dia macam Alif Hakim, siapa aku panggil Izmi Haris, Kuda, Tengku Sam. Semua nama tu daripada gelaran aku dan cara aku mainkan karakter aku waktu tu. Dalam aku main karakter aku macam biasanya aku ada gelaran aku semua main. Aku buat group, aku buat circle. Aku nak kembangkan lagi nama gelaran sahabat. Dalam apa, gelaran sahabat ni dia datang bukan daripada kawan-kawan, dia macam daripada idea kita. So kenapa aku letak gelaran kuda? Aku nak nampak yakin apa semua. Setiap tahun aku akan bertukarkan nama daripada gelaran-gelaran lain. Gelaran tu memang nama aku, tapi nama YT aku, nama TikTok aku letak nama sendiri. Kalau kuda ni gelaran dia daripada dalam circle saja. Circle dia macam dalam circle dia letak je apa-apa gelaran. Circle aku ni cukup 7 orang je. Sebab bagi aku circle aku tak berkembang macam circle orang lain. Dia ada bertukar kawan apa semua kan. So bagi aku lah, bukan kita nak riak, kita nak cakap circle aku hebat apa semua kan. Cuma dia gandingkan, dia kembangkan lagi nama. Maksudnya aku nak tukar nama, aku nak kembangkan nama aku lah. Okay, dalam biodata ni aku cuma nak explain apa masa kuda. Jadi ni dalam kesimpulannya, aku dapat nama gelaran kuda daripada orang. Daripada orang aku cuba tingkatkan nama itu untuk nama aku lah. So tu je lah video ni. Sebab aku ini video biodata pengenalan diri lah. Itu sajalah video kita kepada kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share. So bye bye.